Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forum kali ini kami akan membahaskan tentang peranan dan pemikiran daripada dua tokoh yang hebat dalam memainkan peranan penting dalam sejarah perkembangan bahasa dan pemikiran Melayu. Sebelum itu, tak kenal maka tak cinta. Jadi, marilah kita memulakan forum kita dengan berkenalan terlebih dahulu. Saya Muhammad Harith Daniel bin Muhammad Suhairul selaku pengerusi untuk forum kali ini, dan di sebelah kiri saya saudara Muhammad Faris Haikal yang akan mengupaskan tentang peranan dan pemikiran daripada tokoh Nik Safiah Karim, dan di sebelah kanan saya iaitu saudara Azim Hakimi yang akan mengupaskan peranan dan pemikiran daripada pendapat tokoh Munshi Abdullah. Baiklah, saya akan memulakan forum kali ini terlebih dahulu dengan persamaan peranan dan pemikiran antara dua tokoh tersebut. Baiklah, persamaan dari aspek peranan, kedua-duanya memartabatkan bahasa Melayu. Kedua-dua tokoh memainkan peranan utama dalam memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa kebangsaan. Mereka gigih memperjuangkan kedudukan bahasa Melayu supaya dihormati dan digunakan dengan betul oleh semua lapisan masyarakat. Munshi Abdullah memperkenalkan gaya penulisan moden yang menjadikan bahasa Melayu lebih jelas, sistematik dan berkesan sebagai alat komunikasi. Nik Safiah Karim pula terlibat dalam penyediaan tata bahasa dewan dan menjadi pakar rujuk utama dalam bidang linguistik Melayu. Persamaan peranan yang kedua, pendidik dan penyebar ilmu. Kedua-dua tokoh berperanan sebagai pendidik dan penyebar ilmu bahasa kepada masyarakat. Mereka menjadikan bahasa sebagai medium utama dalam pendidikan dan pembentukan akan budi bangsa. Munshi Abdullah menjadi guru bahasa kepada pegawai Inggeris serta penulis karya berbentuk pengajaran seperti Hikayat Abdullah. Nik Safiah Karim pula merupakan pensyarah universiti dan tokoh akademik yang mendidik pelajar tentang struktur dan tata bahasa Melayu. Persamaan yang ketiga, penulis dan pengkritik sosial. Kedua-duanya menggunakan penulisan sebagai wadah perjuangan untuk menyampaikan pandangan dan teguran kepada masyarakat. Munshi Abdullah menulis secara jujur tentang kelemahan masyarakat Melayu seperti sifat malas dan taksub kepada adat nama. Nik Safiah Karim pula menulis dan berucap tentang isu-isu sosial serta peranan bahasa dalam memperkukuh jati diri dan pembangunan bangsa. Dan persamaan yang terakhir bagi aspek peranan, pembaharu dalam dunia bangsa, pembaharu dalam dunia bahasa. Kedua-dua tokoh berperanan dalam membawa pembaharuan kepada dunia bahasa dan sastra Melayu. Munshi Abdullah memperkenalkan bahasa penulisan yang lebih realistik dan berpandukan akal fikiran. Nik Safiah Karim pula memperbaharui pendekatan pengajaran bahasa supaya lebih saintifik dan berdasarkan kajian linguistik moden. Baiklah, seterusnya kita pergi ke pemikiran. Persamaan pemikiran. Persamaan pemikiran yang pertama adalah kepentingan bahasa sebagai asas kemajuan bangsa. Kedua-duanya berpendapat bahawa bahasa ialah asas kemajuan dan kekuatan bangsa. Munshi Abdullah menegaskan bahawa bangsa yang tidak memajukan bahasanya akan ketinggalan dan mudah dipengaruhi bangsa lain. Nik Safiah Karim pula
berpendapat bahawa penguasaan bahasa Melayu yang baik menunjukkan tahap tamadun bangsa dan penting untuk perpaduan negara. Seterusnya, persamaan pemikiran adalah penekanan terhadap ilmu dan pendidikan. Kedua-dua tokoh berfikir bahawa pendidikan dan ilmu pengetahuan menjadi asas kepada pembangunan diri dan masyarakat. Munshi Abdullah menegur masyarakat yang malas belajar dan menyeru agar menimba ilmu duniawi serta agama untuk berubah. Nik Safiah Karim pula menegaskan bahawa penguasaan ilmu bahasa penting dalam sistem pendidikan agar generasi muda berfikiran kritis dan berdisiplin dalam berbahasa. Seterusnya, persamaan pemikiran ialah pemikiran pembaharuan dan pemodenan. Kedua-duanya berpandangan bahawa bahasa Melayu perlu berkembang mengikut peredaran zaman supaya kekal relevan. Munshi Abdullah memperkenalkan gaya penulisan rasional dan moden untuk menggantikan gaya klasik yang berlebihan dalam kiasan. Nik Safiah Karim pula menyeru agar bahasa Melayu dimodenkan melalui peristilahan baru, pendidikan linguistik dan penerapan dalam bidang teknologi serta pendidikan tinggi. Seterusnya, pemikiran tentang jati diri dan nilai bangsa. Kedua-duanya percaya bahawa bahasa mencerminkan jati diri, nilai moral dan maruah bangsa. Munshi Abdullah menekankan perubahan sikap masyarakat Melayu supaya lebih rajin, berdisiplin dan berfikiran terbuka tanpa meninggalkan nilai Islam. Nik Safiah Karim pula berpendapat bahawa pemeliharaan bahasa Melayu membantu mengekalkan nilai-nilai murni serta semangat kebangsaan. Dan persamaan pemikiran yang terakhir ialah pemikiran tentang peranan wanita dan sosial. Kedua-dua tokoh juga menunjukkan kepekaan terhadap isu sosial dan kedudukan masyarakat. Munshi Abdullah dalam tulisannya sering menegur sikap masyarakat terhadap pendidikan anak-anak termasuk perempuan. Nik Safiah Karim sebagai tokoh wanita memperjuangkan peranan wanita dalam dunia ilmu dan bahasa serta menolak diskriminasi terhadap kemampuan wanita dalam bidang akademik dan kepimpinan. Baiklah, seterusnya kita pergi ke panel Saudara Faris yang akan mengupaskan tentang pendapat tokoh dari berdasarkan aspek pemikiran dan peranan Nik Safiah Karim. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan merungkaikan tentang peranan dan pemikiran Nik Safiah Karim. Sebelum kita bagi kuliah lebih lanjut, mari kita mengenali dulu siapakah Nik Safiah Karim. Nik Safiah Karim, nama spesifiknya yang lebih tepat adalah Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safiah Karim, yang dilahirkan pada 17 Disember 1939 di Kota Baru, Kelantan. Selain itu, beliau merupakan tokoh cendekiawan tanah air yang aktif memperjuangkan kedaulatan bahasa Melayu. Selain itu, beliau juga merupakan salah seorang persatuan linguistik Malaysia dan pernah menjadi presiden selama 18 tahun. Kita pergi kepada seterusnya adalah
Gelaran Profesor Emeritus diberikan kepada Nik Safiah Karim pada tahun 2002. Gelaran tersebut sebagai penghargaan daripada universiti selepas persaraannya. Yang terakhir adalah Nik Safiah Karim ini juga telah mengasaskan dua persatuan, iaitu Pertiwi, Pertubuhan Tindakan Wanita Islam, dan Persatuan Siswazah Wanita Malaysia. Baiklah, kita pergi kepada peranan beliau. Apakah yang disumbangkan oleh beliau? Beliau telah melakukan penstandardan bahasa Melayu. Apakah itu? Beliau terlibat secara aktif dalam kerja-kerja memartabatkan dan menstandarkan tata bahasa Melayu. Selain itu, beliau juga merupakan tokoh dan pakar bahasa. Beliau telah diiktirafkan sebagai tokoh bahasa di peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa yang telah menyumbang secara berterusan dalam bidang bahasa Melayu. Seterusnya, penceramah dan penyampai ilmu. Beliau sering diundang sebagai penceramah jemputan dan penyampai ucapan utama untuk berkongsi ilmu dan kepakaran dalam bidang bahasa Melayu. Jadi beliau mampu membuahkan hasil yang sangat istimewa kepada para pendengar. Jadi beliau sangat berpengaruh dalam memartabatkan bahasa Melayu. Jadi peranan yang terakhir adalah sebelum yang terakhir adalah pakar rujuk. Beliau telah berperanan sebagai pakar rujuk dalam pelbagai program dan juga ahli lembaga pengarang jurnal. Jadi sebelum kita melakukan jurnal, jadi kena melalui proses dia terlebih dahulu untuk mendapat kelulusan dan sebagainya, kerana dia merupakan pakar dalam bidang tersebut. Jadi peranan yang seterusnya adalah penasihat dan juga penilai. Beliau juga berperanan dalam penilai program akademik, penilai kepakaran, dan kerap muncul dalam media untuk menyuarakan pendapat berkaitan bahasa. Jadi tiadalah timbul isu masalah bahasa dalam melakukan suatu penulisan atau ucapan. Yang terakhir adalah beliau telah menghasilkan belasan buah buku dan ratusan buah majalah tentang bahasa. Selain itu, beliau juga menerbitkan pelbagai karya berkaitan dengan tata bahasa sebagai rujukan kepada masyarakat. Contoh hasil karya beliau adalah Kecendekiaan Melayu melalui Bahasa Sastra dan Budaya. Baiklah, kita pergi kepada yang lebih lanjut adalah pemikiran beliau. Beliau fokus kepada tata bahasa Melayu. Pemikirannya sangat tertumpu kepada bidang tata bahasa Melayu dan komunikasi yang konsisten selama lebih 60 tahun. Jadi beliau amat menekankan dalam penggunaan tata bahasa Melayu yang betul supaya tidak berlaku masalah pada generasi akan datang. Yang seterusnya adalah membangunkan dan memajukan ilmu bahasa. Beliau memiliki kekuatan tersendiri sebagai tokoh yang mendorong pembinaan, pengembangan dan perluasan ilmu bahasa Melayu. Seterusnya adalah memartabatkan bahasa Melayu. Pemikirannya sentiasa berorientasikan untuk memartabatkan bahasa Melayu di dalam dan di luar negara melalui pelbagai aktiviti dan sumbangan. Jadi beliau ini sangat turut aktif dalam pelbagai program untuk memartabatkan bahasa Melayu. Jadi beliau patut digelar sebagai tokoh dalam memartabatkan bahasa Melayu. Selain itu, terdapat juga tanggungjawab guru dalam memperluaskan bahasa Melayu. Jadi beliau mencadangkan setiap guru di sekolah, terutamanya guru bahasa Melayu, perlu memainkan peranan penting bagi dalam memartabatkan bahasa Melayu, lebih-lebih lagi pada zaman moden kini. Jadi guru perlu mengambil inisiatif yang berkesan untuk mendapatkan keberhasilan dalam memartabatkan bahasa Melayu tersebut. Seterusnya adalah penggunaan bahasa Melayu dalam pelbagai bidang. Jadi bahasa Melayu
boleh berkembang dengan lebih luas apabila kita menerapkan bahasa Melayu dalam setiap bidang, terutamanya komunikasi. Hal ini dikatakan demikian kerana komunikasi merupakan bidang yang luas dalam kehidupan seharian kita. Contohnya, komunikasi secara langsung atau tidak langsung. Oleh itu, penggunaan bahasa Melayu yang tepat dalam pelbagai bidang dapat mengukuhkan kedudukan bahasa Melayu di pesada dunia. Dengan itu, kita dapat memartabatkan bahasa Melayu dan bahasa Melayu akan dipandang tinggi oleh bahasa-bahasa lain. Jadi, itu sahaja pada pandangan saya tentang Nik Safiah Karim dalam memartabatkan bahasa Melayu. Wah, sangat menarik. Pendek kata, tokoh Nik Safiah Karim ini sangat memainkan peranan yang sangat penting dalam sejarah perkembangan bahasa dan pemikiran Melayu. Betul. Baiklah, apa pendapat tokoh bagi peranan dan pemikiran dari aspek tokoh Munshi Abdullah, saudara Azim? Okey, biar saya terangkan serba sedikit tentang latar belakang Munshi Abdullah. Nama penuh beliau adalah Abdullah bin Abdul Qadir Munshi. Lahir pada tahun 1796 di Kampung Pali, Melaka semasa zaman kolonial. Ayahnya berasal dari Yaman, seorang guru agama. Ibunya pula keturunan India Muslim dari Tamil Nadu. Beliau membesar dalam suasana pelbagai budaya. Sejak kecil beliau dididik dengan Al-Quran, bahasa Melayu, tulisan Jawi, ilmu agama dan asas logik. Kerana kepakarannya, beliau digelar Munshi, iaitu bermaksud guru bahasa. Beliau mengajar ramai tokoh penting termasuk Stamford Raffles, John Crawford, William Farquhar. Di sinilah dunia Melayu mula memasuki era baru, era dokumentasi, pembelajaran dan pemodenan bahasa. Okey, sekarang kita akan masuk tentang peranan Munshi Abdullah. Yang pertama adalah pelopor kesusasteraan Melayu moden. Sebelum zaman Munshi Abdullah, banyak kesusasteraan Melayu bergantung kepada mitos seperti unsur magis dan penyanjungan keterlaluan kepada raja. Munshi Abdullah muncul dengan gaya realisme, menulis tentang manusia yang nyata, situasi yang benar dan masalah yang wujud. Karya-karya utama beliau seperti Hikayat Abdullah, Kisah Pelayaran Abdullah, Hikayat Pelayaran ke Kelantan, Hikayat Syekh Hussein Al-Attas, puisi dan syair nasihat. Dalam Hikayat Abdullah, beliau menulis secara biografi tentang hidupnya, persekitaran zamannya serta pandangannya terhadap orang Melayu dan penjajah. Ini adalah satu transformasi bentuk karya sejarah, merekod fakta bukan khayalan. Beliau tidak lagi menulis untuk memuja istana, tetapi memuja akal dan kemajuan. Yang kedua, guru bahasa dan perantara budaya. Beliau menjadi jambatan ilmu antara Barat dan Melayu. British ketika itu sangat memerlukan pemahaman budaya tempatan, maka Munshi Abdullah menjadi aset penting. Peranan beliau membantu dari segi kerja penterjemahan rasmi, penyusunan buku teks sekolah Melayu, standardasi bahasa Melayu, penghasilan kamus dalam sistem bahasa Melayu lebih teratur. Yang ketiga, reformis sosial yang lantang. Beliau berani mengkritik kekurangan bangsanya sendiri yang dianggap tabu ketika itu. Kritikan beliau meliputi sikap malas membaca, kepercayaan karut dan tahyul, ketaatan membuta tuli kepada raja, kurang kesedaran tentang pendidikan dan kebersihan. Antara contoh petikan yang pedas beliau, raja yang zalim itu umpama api yang membakar kampung, namun niatnya tidak lain selain membangunkan negara. Yang keempat, pendakwah penting keagamaan. Walaupun dekat dengan British, beliau tidak pernah menggadaikan agama. Beliau menghasilkan
terjemahan kitab-kitab agama, buku pendidikan moral dan akhlak, tulisan dakwah yang mendidik masyarakat rendah. Beliau menekankan Islam sebagai agama ilmu dan kemajuan. Yang kelima, pencatat sejarah sosial Nusantara. Beliau mencatat suasana Melaka semasa berubah kuasa penjajahan, sikap rakyat terhadap perubahan dunia, teknologi, perdagangan dan adat resam, kejatuhan dan kebangkitan sosial. Tanpa cacatannya, banyak sejarah penting akan hilang begitu sahaja. Okey, kita beralih kepada pemikiran dan ideologi Munshi Abdullah. Yang pertama, pemodenan melalui ilmu dan pembacaan. Menurut beliau, pembaca bukan sekadar hobi tetapi tanggungjawab untuk bangsa. Yang kedua, bahasa sebagai alat tamadun. Bahasa Melayu perlu diperkasakan dalam pendidikan, pentadbiran dan penulisan moden. Ini selari dengan pemikiran intelektual dunia seperti Raja Ali Haji memperkukuh tata bahasa Melayu. Jus Rizal Filipina mengangkat bahasa bagi identiti bangsa. Yang ketiga, menolak kepercayaan tahyul. Beliau mengajak orang Melayu berfikir secara rasional. Beliau mengkritik amalan seperti bomoh, ramalan mistik, pantang larang mengarut. Kemajuan datang daripada akal, bukan khayalan. Pemerintahan perlu adil dan berilmu. Baginya, pemimpin bukan untuk ditakuti tetapi dipertanggungjawabkan. Kerana beliau menganggap lebih berpihak kepada British, sedangkan hakikatnya beliau menyokong sistem yang lebih adil, bukan penjajahan. Dan yang terakhir, keterbukaan terhadap perubahan global. Beliau bukan meniru Barat tetapi belajar daripada yang terbaik untuk memajukan bangsa dan agama. Wah, tokoh Munshi Abdullah juga memainkan peranan yang sangat penting dalam memperkembangkan bahasa dan pemikiran Melayu. Baiklah, secara keseluruhannya jelaslah bahawa Syed Safiah Karim dan Munshi Abdullah merupakan dua tokoh besar dalam sejarah perkembangan bahasa Melayu yang memainkan peranan amat penting dalam membina asas kemajuan bangsa. Walaupun kedua-duanya hidup dalam zaman dan suasana yang berbeza, namun semangat perjuangan mereka terhadap bahasa dan pendidikan mempunyai persamaan yang ketara. Kedua-dua tokoh ini melihat bahasa bukan sekadar alat komunikasi tetapi sebagai lambang maruah identiti dan kekuatan bangsa Melayu. Melalui peranan mereka sebagai pendidik, penulis dan pembaharu, Nik Safiah Karim dan Munshi Abdullah berjaya membuka mata masyarakat tentang betapa pentingnya ilmu dan penguasaan bahasa dalam membentuk bangsa yang berilmu dan beradab. Munshi Abdullah yang digelar Bapa Sastera Melayu Moden membawa pembaharuan dalam dunia penulisan dengan memperkenalkan bahasa yang lebih jelas, mudah difahami dan berunsur realisme. Beliau menggunakan tulisan untuk menegur kelemahan masyarakat Melayu dan mengajak mereka supaya meninggalkan sikap malas serta menuntut ilmu bagi mencapai kemajuan. Sementara itu, Nik Safiah Karim pula meneruskan perjuangan itu dalam konteks yang lebih moden. Sebagai sarjana bahasa, beliau memperkukuh kedudukan bahasa Melayu melalui penulisan ilmiah, penyelidikan linguistik dan usaha pembakuan tata bahasa, di samping menyeru agar bahasa Melayu digunakan secara meluas dalam bidang pendidikan, pentadbiran dan teknologi. Dari segi pemikiran, kedua-dua tokoh ini menekankan bahawa kemajuan bangsa hanya dapat dicapai apabila masyarakat menguasai bahasa dan ilmu pengetahuan.
Mereka berpendapat bahawa bahasa ialah wahana utama penyebaran ilmu, pembentukan pemikiran rasional dan pengukuhan jati diri bangsa. Kedua-duanya juga berpandangan bahawa bahasa Melayu perlu terus dimodernkan dan disesuaikan dengan arus zaman tanpa menghilangkan nilai dan keaslian budayanya. Pemikiran mereka mencerminkan kesedaran yang mendalam bahawa bangsa dah maju ialah bangsa yang menghargai bahasanya sendiri. Selain itu, kedua-dua tokoh ini turut menonjolkan pemikiran moral dan sosial yang tinggi. Munshi Abdullah menekankan nilai rajin, berdisiplin dan berfikiran terbuka, manakala Nik Safiah Karim menegaskan kepentingan etika, kesantunan berbahasa dan peranan wanita dalam dunia ilmu. Pandangan mereka bukan sahaja mencorakkan perkembangan bahasa, tetapi juga membentuk masyarakat yang berfikiran matang, berilmu dan bermaruah. Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa semangat perjuangan Nik Safiah Karim dan Munshi Abdullah perlu dijadikan teladan oleh generasi masa kini. Kedua-dua tokoh ini membuktikan bahawa bahasa Melayu mampu menjadi bahasa ilmu yang unggul dan berdaya saing jika dipelihara dan dimanfaatkan dengan baik. Usaha mereka bukan sekadar memperjuangkan bahasa, tetapi juga memperjuangkan maruah dan masa depan bangsa Melayu. Maka menjadi tanggungjawab generasi kini untuk meneruskan perjuangan ini dengan menguasai, mencintai dan menggunakan bahasa Melayu dengan betul dalam setiap aspek kehidupan, agar warisan ilmu dan jati diri bangsa terus terpelihara sepanjang zaman. Baiklah, itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.